Kalau kami berangkat pun cuba kejar dulu lah, baru tahu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ni kita ada FL5 Type R. Kita akan buat stage 2 lah. So yang ni pre-max stock ECU. So kita tengok dia dah tukar exhaust atau main lah kat sini, tapi yang dua exhaust lah. Barang lain kereta ni masih lagi stock sebab owner ni dia fighter dengan Golf Mark 8 sebenarnya. Sekarang dia nak ada dua-dua lah, ada JDM dan ada juga Conti. So modification dia sikit sajalah. Dia nak layan-layan dulu sebelum dia jadi fighter sebenar. Kita tahu dia akan jadi fighter dan dia akan masuk drag nanti. Yang awal ni bagi hilang kat dulu lah. Buang kat 18 dah cukup lah. Tapi kalau kami buang kat pun cuba kejar dulu lah, baru tahu. Yang ni bukan buang kat sajalah, ini buat stage 2 lah. So barang-barang dia kat depan jap buka. Banyakkan standard lagi kan, intercooler standard. Jadi kita tengok kat depan ni barang-barang dia. Turbo inlet standard, turbo pun standard, air intake standard, intercooler pun standard. So biasanya kalau aku suggest full complete kan, terpulang lah atas customer kan. Siapa yang tukar intake, kalau aku saja PRL, ambil carbon, ada extra ringan dia. Sama juga turbo inlet ni, kalau dapat carbon atau titanium, shock sikit lah. Kalau carbon dia kurang pegang panas, titanium dah ringan dah, CF pun sama ringan, tapi dia ada extra lah, dia kurang pegang panas. Sebab kat sini kita nak angin sejuk, kita nak cold air intake. Lepas tu intercooler kalau nak pakai brand apa pun aku tak kisah, PRL boleh, SKS boleh, SKS besar sikit lah. Lepas tu ada charge pipe lah. Tengoklah kadang-kadang ada intercooler dia datang sekali charge pipe. So, kalau full complete macam tu lah, ada charge pipe kan. Barang-barang tu boleh tambah horsepower lah. Yang tak menambahkan horsepower contohnya radiator, boleh lah nak tukar radiator untuk cooling, tak ada masalah. Tengok atas setup. Kalau korang nak setup untuk sepang, aku akan saja untuk sepang. Minyak brake apa kena pakai, brake pad apa kena pakai. Kalau korang nak kekalkan lagi Brembo yang sama pun tak ada masalah. Kami nak setup untuk customer ni tak kisah, nak main drag ke, nak main sepang ke, track day ke, boleh rujuk kami. Siapa nak tune FK8, FL5, nak pakai Hondata ke, boleh rujuk kami ya. Kami pun Hondata dealer dan tuner. Alright, terima kasih. Assalamualaikum.